Siapa nak cari baju Melayu tadi boleh cari nama siapa tadi? Dayana. Terima kasih. Lembut suara dia. Mana dia? Jom. Hai. Ha? Duit raya, nak duit raya kau? Oh, dia minta duit raya. Nah, duit raya. Ha, bagi lah kat dia. Pandai hang no. Mai kita tengok Caca beli apa ni? Capal. Oh, nyanyi style Caca macam pendekar tu. Saya apa ni? Oh, ni 11, 12 ni. Ha? Kena 12. Saya paling besar. Saya 12 ambil. Mana adik yang besar? Ya ke? Dia mi ambil. Dia mi ambil tadi dia belanja orang apa ayam sampai habis kat RM50 sat katanya. Duit habis ah. Ha, kat hang dah bela poket. Tak ada. Aku ambil ni saya. Production dah bayar ni. Boleh je? Okey, ni cun ni. Okey, cantik cun. Oh, ni cun ni. Ni berapa ni? Ini 41 plus Satu? RM41. Ya. Oh, Bagi korang sikit. oh plus saya RM41, beza RM1 je. Oh. 38 tak dapat. Weh, lagi kurang minta. Kita minta kurang, kita pengguna. Tak, lain kali kalau nak minta kurang bukan macam tu. Ha? Dek, bagi free tak dek? Jangan. Kita bayar ah. Kita bayar RM1 pun tak ada Syah. RM1 tak ada. Ha? Habis terus aku bagi tadi. RM1 pun tak ada. Alright, terima kasih Syah. Alhamdulillah. Jalan-jalan kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan kita dalam jalan-jalan Bazar Aidilfitri Ya. dan inilah dia bazar terakhir di Sungai Petani. Bazar Aidilfitri dia. Syah, terima kasih banyak Syah. Terima kasih Minta banyak. ampun, minta maaf kalau ada salah silap. Sama sepanjang juga kita aku. Di dalam Ramadan dan sebelum ni Syah. Ya, terima kasih juga sebab apa bagi peluang dekat aku untuk bersama-sama dalam tim Foodie Fendi ni. Dan juga pada hangpa semua minta maaf kalau ada salah silap dalam sepanjang saya mengencarakan untuk program Bazar Ramadan dan juga Bazar Aidilfitri. Betul. Dan saya pun mewakili kru Foodie Fendi dan juga nak minta ampun maaf kepada pengunjung Bazar Ramadan, Bazar Aidilfitri, peniaga dan juga ramailah lagi orang kata luar sana, orang yang apa ni penonton-penonton sana. Kalau kami ada menggurui hati anda semua, minta ampun, minta maaf. Kita berjumpa lagi di dalam episod yang lain. Saya Fendi dan saya Caca Bos. Selamat Hari Raya.